Saya buat hanya untuk selamatkan diri saya. I'm selfish ya. Bacalah surah Isra surah 17 ayat ke-7. Apa saja kebaikan yang kamu buat adalah untuk diri kamu. Apa jua kejahatan adalah untuk diri kamu. So I'm just doing myself a favor. Nak kata saya tolong agama Allah. Well, Allah tak perlukan pertolongan saya. Tapi saya syukur Allah bagi peluang untuk saya berkhidmat untuk dia. So bagi saya suka mengubah paradigm pemikiran untuk keep myself moving and going. Tapi ada certain incident yang tak expect happen. Certain incident yang happen, mak saya lah. Saya banyak berdakwah kepada bapa saya. Saya banyak berdakwah kepada bapa saya sebab bapa saya paling interaktif dengan saya. Ya, dia paling interaktif dengan saya. Dia banyak bertanya ke macam mana? Dia sangat open untuk bercakap. Kami banyak berdiskusi, tukar-tukar. Sampai dia pun dah tak ada soalan, sampai dia pun dah tak ada jawapan, sampai dia pun tak boleh nak menjawab soalan saya dah.